Oh, udang. Ui, jenggu weh. Ui. Ya Allah lah. Jom. 10 setengah. 10.20 bawa keluar kan. Weh, tu apa tu? Patin lah weh. Boiling tu. Ni depan ni. Okay, hari ni kita layan udang kita. Kita menjenggo. Ini akan pula kita. 10.30 bawa keluar. Hujan tadi kan, hujan lebat kan. Ni baru hujan, dulu hujan kan. Tapi dia dah kurang sikit kan. Jadi kita cubalah, insyaAllah. Mana nak tahu. Oh, dulu. Ikan apa tu? So, nak toman lah. Okey, jom kita luncur menuju ke spot yang dikabarkan besok. Highlight pula. Highlight. 5 tak dapat tahun ni lah. Okay, sampai. Buah mana ada lu, kita ikat lain tu. Okay, spot pertama kita ni depan pintu apa jajak. Yang laju Tu lah, duduk tepi sikit lah. Tu dekat tu, dekat ujung tu. Tak apa, kita try dulu. Kan? Okey, tumpang dulu. Try dulu. Dah tak ada kita pindah kan. Betul tak? Apa pun try dulu kan. Kau Mindri kan? Mindri agak-agak lah. Tak tahu kan. Payah betul kalau bawa sipu juga kan. Dia semua kira nak drift lah. Tengok baju lah. Tu lah. Tadi tak briefing je tadi. Patut kena briefing dulu. Wih, pin pun ni, cak boy. Padu tu. Keras tu, walaupun kecil. Boleh main sekap ni. Bang. Payah main sipu sekap ni. Puji seorang sipu sekap seorang. Seorang kira Bang. Jadi umpan kita kan. Anak udang berah. Cakap kau ekor lu ah? Kalau ni ekor belakang kan. Kan? Lepas tu Kalau buang kepala hit. Tak, kita try aku nak bang tak tahu kat bawah macam mana. Kalau main sekat aku tahu cakap je lah. Dia ajak kita main udang dan main kita boleh. Aku pertama kali aku duduk spot kat depan pintu weh. Pertama kali main. Kira tu duduk tepi-tepi lah. Ni kau pertama kali lah ni duduk di berhadapan dengan pintu panjang. Okay, first drop in the morning. Okay, 10.30 baru keluar. Gila tu. Pagi tadi kami nak keluar awal tapi hujan lebat kan. Jadi lepak dulu. Lepak kena roti canai apa tu. Sarang burung lah, sarang ular semua ada kat bawah. Semua nak rian lah roti. Lo kan mesin rian. Ayak laju tu. Sampai bawah orang tahu kan. Sampai Tuhan nak pakai sempat. Tadi kalau tak ada makan-makan kita masuk dalam sikit tu. No. Tadi tu tak ada arus tu. Awas udang mi kat sana. No, makan lagi kawan tu. Tadi dah kena roti sardin 2 ekor lah. Jangan makan, kita makan lah. Teh. Yang tu teh.
tabung apa roti mengai luban. Ayak sejuk tu. Ayak sejuk aku tak tahu. Aduh. Okey. Jah. Udang ke ikan? Jenggo. Hah? Ui, menekan. Ui. Ikan kamu ni. Ui, ya betul. Ui, serap pertama. Kita tengok pada. Oi, patin. Ikan duri putih. Woi, besar tu. Telan. Pelayar tak buat. Alamak. Pisau operation. Hak ni tadi. Dah kena tengah hang. Hak putih. Tu. Takut dia main kat situ, main segerombolan ni. Kita gasak duri je tak tahu. Siap tambah ikan duri kan. Duri putih. Saya gasak tu. Saya asam pedas. Mantap. Aku tu kat taman ilmu aku tu lah. Mengai ikan lampam. Lepas tu ada budak belah-belah sini lah. Dia balik kerja, dia lalu tu, dia singgah, dia tengok aku mengai, dia singgah. Duduk sembang dia nak. Dia duduk mengai lampam juga dia tu. Tak apa, sambil duduk mengai tu ikan patin naik. Boiling tau. Besar kan. Aku kata, weh tu ikan apa tu? Dia kata, tu lah patin bang. Patin kalau boiling tu memang ada banyak orang tu. Dia makan apa? Dia makan roti lah. Roti ke apa, buah ke apa. Tengok diet apa kat sini kan. Balik tu tengok YouTube lah. Roti pandan. Aku buat roti pandan. Aku main bottom dengan pelampung. Bottom bergerak makan. Aku kata kena olah patin. Tarik-tarik duri ni. Gasak duri. Berlamuk-lamuk duri ni. Dia bantai roti bubur apa? Pandan. Pada ni. Serat kan. Tapi tak tahu dah. Udang kot. Udang. Oh, udang geng. Udang. Besar sikit udang umpan. Udang Maggi geng. Dah ada udang awalnya. Weh. Ni jari ni udang. Tengoklah, kamu tengok udang. Okey geng, udang ni. Mantap. Tarik punya gasak. Pak. Dia tak tahu kita lagi gasak. Udang sisih ni kan, yang dia duduk jalur. Betul kan? Udang ni ya. Mantap. Kayu ni padu geng. Dah. Tenggiri. Oh, macam tu udang makan. Alhamdulillah, macam ni udang makan. Udang ye, serat kedua, mantap lah. Tu lah, nak duduk tengok sikit bah. Ha? No. Sikit ni. Kasak ni. Kata mengai sampai dapat. Kasak ni. Kasak. Sibuk kita serat Tu buat. Ui, keluar drag tu. Ui. Jenggo. Ui. Udang? Tahu udang ikan. Ikan ni. Layan drag tu kita. Sangkut ngat ni sekali. Hak bunyi drag padu. Udang. Ui, jenggu. Ui, duri. Timbuh. Ui, besar. Apa rock ni semua patin ni? Saya tadi ni. Masih pukul kolam Duri kan. Duri saya padu. Saya padu kita ambil.
Oh, dah. Bodong ni. lah ni. Dapat strike dah. Udang. Dia. Udang geng, udang. Mantap. Udang ketiga. Gosong ni. Oh, dua ni. Wah ni saya asam pedas ni. Dah makan. Dah merah. Merah. Dia teluk kan. Oh, lo lucu. Aduh. Tangan dia warna api ni. Entahlah. Lucu pula geng. Baik. Tangan teluk. Ya, pergi mana? Oh, Dia duduk dalam sungai kau. Dia lucu pun duduk. Okey. Ha, lepas dia. Kena cendol. Cendol geng. Udang galau. Udang galau geng. Nasi Maggi. Maggi ke cuk udang? Udang. Kena. Oh, udang weh. Spek biru. Spek biru kan? Ekor biru. Spek biru lut. Ada lu seh ni anu. Dia pun duk menjelak pun seh ni kan. Cik je. Okey. Tak tahu buka sangkut. Aku sampah ni. Dah. Ikan ke apa ni? Monyok ah. Oi, udang geng. Saya segagar ni. Saya segagar ni. Yang ni banyak ni. Tak. Baru makan. Yang ni kalau buka dia lintas sana tak? Boleh kalau ni. Jangkat semua. Jangkat semua. Mana hangap ni? Aduh. Tembak dia. Tak ada. Zap sekali tadi. Nabi. Besar sikit pada umpan lah. Strike weh. Tak nak. Okay, tarik abang dia. Boleh halu ingat. Sini Oh ya. Sini ya. Boleh lah sini. No. Janji ada udang lah weh. Tak tahu nak terjang mana udang ni. Salam Haji, bos Mustafa. Waalaikumsalam. Ada tak mau buat promo ni ya. Garmin. Udang mah. Garmin udang lah. Lu pasang lah. Dia tutup lah. Dia tutup lah tu. Dia buka dia tenang tu. Tu ya dia buka. Dia buka kita balik nak pula. No, ayat tenang di sana pula no. Boleh lah, tak apa macam mana tak apa. Target kami hari ni mengai lah. Kan, tadi hujan lah tadi. Hujan lebat pagi tadi. Lepas tu tokeh sampan pun dah bagi warning lah. Nak mengai kan nak cancel. Kan, tokeh sampan dah tanya, hampa nak mengai kau nak cancel. Nak cancel tak ada masalah lah tau. Tapi kita fighter mah kan. Apa-apa kita mengai tu. Okay. Kita cari. Relax lah, santai lah kan. Mengai jangan stress. Betul tak? Nak balik jom. Aduh. Oi, udang geng. Ha lah. Tapi kai padu. Kai brand ni kan pakai. Serius padu Oh, dia ni. Saya 3. Oh, mantap weh, ikut dah hang tengok. Memang mencakup lah. Tengok. Ni, saya masak sambal petai. Oh, boleh buat kabur Maggi lah ni. Oh, ni padu.
Boleh lah besar sikit lah daripada yang ada. Cik. Oh, kecil lah. Areng kau jangan tak. Udang teluk ni. Udang teluk. Udang tak ada, teluk pun teluk ah. Okey. Wah, menggedi kan? Ada. Wish. Ada. Tak ada. Ya, dia kan. Tegak lah. Mudah-mudahan naik besar. Paling besar ni. Paling besar tau. Dah, aku nyamsak Hantar strike. Tak abang tu strike tu. Relax dia buat surprise. Macam tu dia makan. Jom udang teluk ni mana bapak takkan Tina orang turun, bapak tak turun. Oh, teluk lagi. Udang teluk saja Tak ada udang teluk. Kami cari udang teluk tak ada. Ni dua angkat benih ni. Oh, Yang depan ni. udang duduk depan tu. Belinju. Oi, udang ke ikan ni? Macam ikan pun dah. Oi, sangkut. Berdenyut geng. Sangkut dengan oi, udang. Alhamdulillah weh. Yo. Kau ada paling besar ni. Besar ni pun dah rasa besar dah weh. Tak lah. Dah depan. Nak buat depan. Ubah depan sikit lah. Cik dapat sekok pindah tu je. Udang tu. Udang ke udang? Aku tak boleh ulat ya. Halai ya, nangai. Tak apa, janji udang jantan. Okey. Kita duduk di kampung mau. Kalau kita duduk sunyi, kita duduk kampung balik. Ada lagi lah. Belum kan. Dia tak yang apa? Boran lah. Tak lawan dah. Udang, kita punya udang. Oh, spek kalau biar. Kasang. Kasang daripada tadi kan. Seh semua. Rambut hari ni seh tak ada ni. Tak ada penyeri tu. Aduh. Ini bukan seh, ni seh. No, macam tak lepas udang. No, mampu ya udang. apa ya? Slide off kamera kan. Aduh. Dia tak tarik pun. Aku cuma nak cek umpan lah. Okey dah. Kucing. Oh, ada speed baru nak biru. Kan? Tu dah. Kasang aja.
Sedih tu kali ni. Okay. Janji udang. Kan. Oh, sangkut. Oh, yo, dah tarik. Oh, sangkut lah. Uish, ikan ni. Ikan belida. Ui, udang weh. Udang weh. Gila, fight gila-gila. Macam udang. Syah. Apa pakai nama makin kecil udang Aduh. Makin lama makin kecil udang Juk hilang pula. Aduh. Juk jatuh putui. Aduh. Nayo deh. Tak ada rezeki lah. Tadi duk nampak masa aku river tu tau. Lepas tu Weh, banyak kau belah-belah ekor kau. Aku jalan-jalan tali lupa nak angkat. Aduh. Okay. Spot yang paling jauh kali ni. Perjalanan nak sampai ni 15 minit. Aduh. Tragedi tu yang ni. Udang uncang putih pula. Tak ada rezeki nak makan udang kalau. Sekilo pada tau. Makan modal. Sedih tu yang ni. Lepas tu sekap. Ni udang pula. Yang uncang pali habis. Sorry ya pali. Kami tak sengaja balik. Okay. Ni kira bola. Ada tak ada. Sedih, memang sedih lah. Hasil pada pagi tadi sampai pukul 4. Hilang macam tu lah. Sekelip mata hilang. Allahuakbar. Tak ada rezeki kami nak makan udang ni. Okay, apalah. Jauh lah. 5. Lebih kurang sejam lagi lah. Tu nak kena balik lah. Okay. Ya. Sampai sini lah gang episod ni. Sampai sini lah episod ni. Hasil kami lepas balik. Tak, hasil ada lan. Dalam video lah. Hasil kami lepas balik gang. Pasal dia kecil. Hasil hanya dalam video ni. Tak, pasal dia kecil sangat. Untuk dia lah tak ada. Jadi tak, kami tak gamak lah nak ambil. Udang tina apa? Udang telur pula. Jadi sedih betul ni. Aku 2 kali lah jadi macam ni. Okay. Hasil tak ada weh, yang tunggu lah. Dah hampa beli stok lah ke. Jangan tengok. Aku nak kemas-kemas ni. Masih banyak lah tau. Pada semua yang dah menentu dia sampai habis. Sedih gila ni. Satu jut Wah, jemput dah kan? Untuk menaikkan view, untuk menaikkan satu video tu boleh pun. Aku pun pening nak edit macam mana video ni.
Satu lepas ni rekam tak dah? Dok, aku tengah off kamera. Dia masa duduk melayang-melayang lagi. Nampak dia timbul lagi nampak. Elok sampai-sampai dia tenggelam. Allah. Dah ada rezeki. Kalau yang jernih duduk nampak boleh lah nak terjun. Dia kata tarik lah. Makan terap. Ni ayak kelabu nak terjun tak pani. Oh. Ya. Allah. Ya. Ya. Okay. Bye, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next video. Nak rumah lah.